tuang minyak. Korang tahu tak kenapa Farah kena angkat sebesar-besar alam ni? Sebab Farah sudah merosakkan botol minyak ini. Kesian member dah merekod. Kalau nak jadi macam ni, botol jadi macam ni, serah kat Farah. Geram kita sebab waktu tu Farah letak sini. Api ni sangat kuat tau. Dia kan plastik je. Lepas tu plastik biasa je. Dia panas haba dia. Merekod member. Boleh tak buat dia jadi design macam ni? Boleh tak? Farah. Serahlah kat dia kan. Ayam ni potong berapa tau? Potong 20 kot. Ini ayam bermacam ayam. Kita siang udang pula. Korang tengoklah ni. Apa ni, gunting putih susu tak ada kan? Farah beli yang putih transparent ni. Karat lah. Tak suka karat. Bismillahirrahmanirrahim. Siang siap-siap apa ni, apa ke nama, apa ni, udang. Kotor tak campur bau kan dia. Mana Farah hantu udang. Udang, petai. Ketam dengan udang, Farah lebih suka udang. Ketam sedap, tapi mungkin cuma cara nak makan dia tu. Cara nak makan dia tu sangatlah susah, dan kita dah nak dapat isi dia tu susah. Fras bila makan udang, apa ni, mudah makan ni kan. Tu dengar, ini budak main mercun comel, macam padi kot. Penyari kan budak-budak. Diorang pun antara, selain penyeri harian, penyeri hari raya, Ramadan, anak-anak kecil ni lah, kanak-kanak. Siapa yang rasa kanak-kanak, baby annoying kan, rugi diorang. Tapi apa-apa pun, yalah, setiap orang berbeza ujian. Farah suka resepi rendang yang ni, sebab resepi rendang yang ni, yang ayam Farah nak buat ni, rasa dia macam rendang Umi Farah. Resepi Umi Farah dah tersimpan dekat mana tak, dekat satu buku. Kemas-kemas pergi simpan dia sekali kot. Jadi Farah cari resepi yang hampir sama. Tapi ada juga yang buat macam rasa dia rendang macam Umi Farah, sebab yelah bahan dia sama kan dengan orang lama. Makcik suami Farah lah, maklum. Dia buat rendang sama macam Umi Farah. Macam Umi Farah kan, dia dah tak macam dia
Macam mana nak cakap, kalau boleh nak dia sihat macam dulu, kuat macam dulu, boleh masak rendang yang sedap-sedap. Teringat dulu waktu budak-budak. Jadi makcik suami Farah, Mak Long tu, dia masak rendang daging ke, rendang ayam pencen ke, rendang ayam yang biasa tu ke, apa ni, memang ngam cita rasa. Macam Umi Farah punya rendang, ala-ala begitu. Dulu Umi Farah punya rendang, bos ayah Farah, kalau setiap kali tahun baru Cina, dia mesti suruh Umi buat. Dia tempah. Dia kata, you punya ini masak rendang sedap. Sebab raya memang suami Farah bagi. Suami Farah pula. Apa ni, ayah Farah bawa, memang bagi. Pernah apa ni, dia minta resepi dia, sebab walaupun tempah, dia kata takut menyusahkan Umi okey je, tapi dia kata last dia tempah juga dekat Umi. Dia kata, saya buat tak sama lah kak. Dia kata boleh tak, macam logat-logat Cina bercakap tu kan. Kata tak sama lah kak, tak sama macam akak buat. Last dia tempah sampai kesudah setiap kali tahun baru Cina. Sebab family dia yang besar tu datang rumah dia, memang kalau tak ada rendang tu, family dia akan tanya, tak ada ke rendang sedap tu. Alhamdulillah, Allah yang bagi sedap. Jadi itulah, Farah rindulah air tangan Umi Farah. Mudah-mudahan ada keajaiban untuk Umi Farah sihat macam dulu, panjang umur, tanpa ditarik nikmat yang lain. Amin ya Allah. Air. Sekejap Farah nak tengok anak Farah. Senyap je, silap-silap dia tidur. Berangan apa sayang? Ni daun limau purut ni, kalau korang nak potong-potong, hiris pun boleh, macam ni pun boleh. Kalau tak nak buang batang pun boleh, tapi macam selalunya buang sebab tak nak dia pahit, macam tu lah. Wallahualam. Farah sebenarnya nak masak awal, nak masak petang, jadi malam Farah dah terhidangkan dah. Farah tak nak masak lewat macam ni, tapi adalah sebab-sebab tertentu. Jadi Farah terpaksa masak lewat macam ni. Daun kunyit pun sama tau korang. Daun kunyit kalau macam ni kita beli kan, dia sekali banyak. Kalau korang ada depan rumah, kat tepi rumah, ke tanam sendiri tu, tak ada masalah, tak risau. Apa ni, kalau terlalu banyak macam ni, korang hiris-hiris siap-siap, atau hiris-hiris lah, macam Farah tahu, hiris-hiris. Sebab nanti kalau kita tak buat macam tu, dia akan kering, rosak kan. Sayang kan, walaupun dia murah. Apa ni, hiris-hiris, masuk juga macam dalam plastik yang Farah kata tu, sukat dia untuk hidangan masakan berapa banyak yang kita selalu masak.
Lepas tu korang freezerkan dia. Tapi dalam plastik tu Farah letak air kat dalam tu supaya dia tak, bila kita guna nanti kita masukkan air tu cair. Sayang walaupun dia murah, tapi sayang kalau kita buat macam tu. Lagi dia kering rosak dah tak boleh pakai. Kadang-kadang Farah jadi macam tu juga, tapi disebabkan tak sempat, bertangguh. Kan Farah kan? Kalau korang dengar suara Farah slow ni, Farah okey lah sikit. Kalau suara Farah kuat tu tanda-tanda nak asma lah tu. Tak jauh lah, pergilah jauh-jauh asma tu tanpa ditarik nikmat yang lain kan. Sakit tau. Tak suka asma. Kalau kita bersin pun sesak nafas tau. Batuk, sesak nafas. Siksa lah macam ni rupanya rasa asma. Lepas tu ketawa banyak pun boleh kena asma tau. Farah ni dah lah sejenis ketawa macam tak ingat dunia. Kawan-kawan dulu kata, kau ketawa macam Pontianak. Farah tak suka tau sebenarnya Farah punya ketawa. Ketawa macam tak sopan. Bila dah ketawa kan baru rasa malu tau. Malunya ketawa kuat macam tu, Allah. Baru tersedar macam tu, tak best. Farah suka tengok. Farah suka kalau Farah ketawa sopan ke kan. Memang sejak daripada lahir. Lahir kita melalak kan. Macam alah, ketawa pun sentiasa beringat bukan melambak macam tu ya, ketawa. Malu tau. Kalau Farah malu lah sebenarnya dengan ketawa Farah tu. Farah tak suka pun. Kadang bila benda tu lawak kepada Farah tu ketawa kuat, memang tak sopan lah. Memang tak sopan langsung. Farah tak suka. Tapi tak apalah, ada ketentuannya. Cuma Farah kena cover lah. Cover bukan nak bermuka, bukan nak apa, depan lain belakang lain apa munafik entahlah Farah ni. Bukan sebab tu, tapi supaya tak rasa annoying tu dan membuat korang rasa tak selesa. Betul tak? Wanginya bau dia. Bau daun dua-dua ni. Sekejap korang.